teacher akan buat book sharing tentang Atomic Habit. So, apa yang teacher paling suka tentang apa yang James Clear bawa dalam buku ni ialah dia ada bagi 4 cara kan untuk kita bina habit baru. So, benda 2 yang teacher perasan memang memang teacher suka ialah nombor 1, iaitu salah satu benda, salah satu prinsip yang James Clear buat ataupun bagi tahu kita ialah bila kita nak tukar satu habit, kita kena make sure habit tu obvious. Nak tukar habit tu, kita kena make sure environment kita ni akan membantu kita melaksanakan habit tersebut. Okay, itu teacher suka. And then nombor 2, ni yang prinsip nombor 3 ialah making it easy. Sebelum tu ada making it attractive, satu lagi lepas tu making it easy. Ni pun teacher suka sebab kalau kita katakanlah habit kan, contoh kita nak baca buku, so mana lebih mudah, baca satu chapter satu hari ke ataupun baca hanya 20 minit satu hari seperti mana yang sistem kita sarankan. So of course lah, bila kita pecahkan dan make it easy, benda tu akan jadi lebih mudah untuk kita jadikan habit. Contoh, teacher nak bagi contoh yang memang teacher suka nak teacher dah buat dan teacher rasa semua orang pun boleh buat. Teacher bagi contoh, teacher nak biasakan diri sedekah subuh. Sebab kita tahu kan kebaikan sedekah subuh ni, tapi teacher selalu lupa nak sedekah subuh sebab salah satunya, so kita nak eliminate benda-benda yang akan menyebabkan kita tak dapat lakukan kan habit tu. Teacher perasan teacher tak boleh sebab sekarang dah cashless kan. Teacher memang tak ada duit kecil. Bukan tak ada duit kecil, bukanlah kita nak bagi duit kecil kan. Tapi itulah dia kan, kita tak ada small change nak letak dalam tabung sedekah subuh tu. So apa yang teacher buat ialah, memang teacher cakap cue dia ialah selepas setiap semayang subuh aku kena sedekah. So depan tempat semayang tu kita make it obvious. So teacher akan letak bag beg kecil ni, mana beg kecil aku, dalam dompet kecil-kecil tu dah ada duit kecil. So dah ada duit kecil, and then teacher ni dia dompet dia. 1 minggu 1 dompet. So dalam dompet ni adalah duit kecil-kecil yang teacher letak sehari 1, letak dekat depan tempat semayang supaya kita make it obvious. Lepas dia semayang, kita keluarkan duit tu dan masuk dalam tabung sedekah subuh. So the action yang kita buat tu walaupun nampak macam remeh, tapi sebenarnya sangat senang. So making it easy. Okay, so sebenarnya kalau kita eliminate benda-benda yang menyulitkan habit tu, sebenarnya kita boleh buat habit tu dengan lebih baik.